Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan cerita macam mana nak guna ProBioMax ni pada kawasan padi. Okey, sebelum tu untuk jadual dan sukatan yang lengkap, anda boleh rujuk pada website kami iaitu www.caragunaprobiomax.com. Okey, sekarang saya berada di kawasan padi pada peringkat penyediaan tanah. Okey, untuk ProBioMax ni pada peringkat penyediaan tanah kita ada dua kali gunalah. Okey, pada peringkat pertama, selepas kita mesin padi tu, biasanya tunggul-tunggul padi tu kita racun, kita bakar. Tapi dengan ProBioMax anda tak perlu bakar ataupun racun. Kita reputkan jerami guna ProBioMax. Maksudnya bila anda sembuh pada tunggul-tunggul jerami tu, kemudian anda rotor, jerami tu akan reput dalam tanah untuk dijadikan nutrisi semula jadi pada tanah ni. Okey, dan selepas pada tu, sebelum rotor kedua, dengan keadaan macam ni, anda sembuh sekali lagi, kemudian anda rotor. Selepas pada tu, plot tu dah ready untuk untuk calik ataupun tabur benih padi. Selepas anda calik ataupun tabur benih padi, okey, pada peringkat umur anak 10 hari, anda sembuh sekali lagi. Dan sebelum bunting sekali, selepas bunting sekali, dan akhir sekali sewaktu padi tunduk. Okey, maksudnya total penggunaan ProBioMax ni sebanyak 6 kali. 2 kali pada peringkat penyediaan tanah, 4 kali semasa padi dalam bendang. Okey, jadi macam mana dengan penggunaan racun, penggunaan baja? Okey, untuk ProBioMax, pertama sekali yang penting, sewaktu buat semburan ProBioMax, anda tak boleh campur dengan sebarang produk kimia. Sebab ini adalah organik pertama dan ini adalah bakteria hidup. Jadi kalau anda campur, bahan-bahan kimia itu sendiri akan melemahkan bakteria ni. Jadi kalau anda nak beracun, anda kena buat penjarakan 7 hari sebelum ataupun selepas. Seeloknya anda meracun dulu ataupun membaja dulu, barulah anda sembuh ProBioMax ni. Dan waktu bilin sesuai macam biasa, pada awal pagi ataupun lewat petang. Itu standard lah. Okey, dan macam mana kawasan padi ni, sama ada berair ataupun kering? Okey, untuk penggunaan ProBioMax ni, kalau keadaan berair ataupun kering, boleh, tak ada masalah. ProBioMax ni sesuai dengan dua-dua keadaan tersebut. Okey, dan macam mana kalau untuk drone? Okey, biasanya yang sukatan kami bagi itu adalah untuk penggunaan, orang kata power spray, pump biasalah. Kalau anda menggunakan drone, seperti anda sendiri tahu, drone ni dia punya sebaran luas. Dia secara miss. Jadi kepekatan tu anda kena buat 3 kali ganda sukatan tu. Dan untuk sukatan ProBioMax ni pada setiap peringkat yang saya sebut tadi, iaitu peringkat rotor pertama, rotor kedua, anak berumur 10 hari, sebelum bunting, selepas bunting dan padi tunduk, itu semua anda boleh rujuk dalam website kami. Kalau anda tak jelas lagi, anda boleh tanya juga dalam group support. Kami akan guide satu persatu dan jawab semua soalan anda. Okey, jumpa dalam group support nanti. Assalamualaikum.